Ni. SG1. Ni SG1 Pak Din ini Nanas SG1 percubaan Pak Din. Tengok. Okey, tengok. Okey. Okey, assalamualaikum. Dah selamat petang. Hari ni hari bulan hari bulan 11. Okey. Hari ni Pak Din potong nanas SG1. Ni dia SG1 Pak Din. Okey. SG1 Pak Din. Ini pun satu biji. Ini permulaan Pak Din hormon ya. Okey, ini hadiah SG1 Pak Din. Okey. Ni hadiah. Ada 2 biji je. Nah. SG1 Pak Din ya. Okey, dah masak. Ni ditanam mineral yang Pak Din tanam. Okey, Pak Din kupas ni ya. Okey. Ribu manis. Okey, ni isi dia. Tengok keadaan dia ya. Tengok. Okey, baik. Alright. Okey, kulitnya lebih kurang macam ni je lah Okey, tengok keadaan. Okey. Wangi dia sedap. Tengok. Makan dulu ya. Makan sedap ni. Tu dia. Ya. Okey. Tengok. Ni dia. Bismillah. Memang sedap. Manis. Okey. Tak lidas. Okey, tengok ni. Memang sedap nanas dia. Tengok kuning dia. Nanas apa? Ni SG1 Ya, ini yang Pak Din tanam untuk percubaan Pak Din. Okey, alhamdulillah. Rasa dia sedap. Manis. Okey, beratnya 1.8 kilo. Ini pun Pak Din hanya buat monitor je lah Buah tak banyak. Kita tengok macam mana keadaan dia. Alhamdulillah. Rasa dia manis. Crunchy. Tengok crunchy. Tak lidas. InsyaAllah dia tak lidas Alhamdulillah. Tengok ni. Tengok. Dia terbaik. Ada ke nanas? Ini nanas ni hanya untuk sendiri je. Ini sebenarnya untuk testing Pak Din tanam di Sabak Bernam je tengok ni. Okey, bismillah. Sangat manis. Memang terbaik. Okey.